Ramai orang suka nanggah nombor akaun tu makin besar. RM10,000, RM30,000, ada sampai RM100,000. Padahal tu semua cuma nombor yang kacak. Hakikatnya, inflasi tu macam anak-anak tuan. Nya si nampak, nya si bisin, tetapi nya makan diam-diam sampailah leput. Hari tu RM10 boleh beli nasi lauk penuh. Esok, cek-cek dapat kuah aja. Itulah inflasi. Angka sama, nilai makin menyusut. RM10,000 hari tu dah si sama dengan RM10,000 5 tahun yang akan datang. Sebab ialah emas tu penting tuan. Anak-anak inflasi tu si boleh gigit emas. Duit makin susut, emas pun makin naik. Pada tahun 2000, 1 gram hanyalah RM35. Dan pada tahun tu, tahun 2025, harga emas untuk 1 gram 5 naik lebih 1000% dalam masa 25 tahun. Jadi, nak selamatkan simpanan, jangan biar anak-anak inflasi tu habiskan semua. Alihkanlah sekurang-kurangnya 10% simpanan tuan tu kepada bentuk emas fizikal. Nama menabung emas, tuan boleh follow kami. Lepas isikan detail di beg biru bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan dengan sebaik.